Barang sendiri pun kita upah pun tak ada masalah. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi misi. Okay, hari ni kita ada satu Camry, Toyota Camry ya. Dia datang dekat kita nak tukar suspension lah. Kita tak kisah macam sebelum ni punya video. Barang sendiri pun kita upah pun tak ada masalah. Cumanya satu lah, take note. Ini balance shaft lah. Right. Ini balance shaft. Balance shaft ni dia punya ni, tengok karang ni. Okay, ni jangka hayat dia 80,000 km. Right. Mesti kena tukar. Wajib kena tukar barang ni. Kalau tak, kereta akan gegar. Rugi lah. Beli kereta mahal tapi gegar macam Myvi. Kan? Apa-apa masalah MEC, bukan saja aircon guys, suspension problem, balance shaft problem, kita boleh buat. Jangan lupa guys, MEC.